Yang ni sambal petai tanpa minyak. Jom kita tengok cara buat dia. Apa benda ni? Sambal tanpa minyak. Memang tak boleh kan? Tapi boleh je. Masukkan cili, kurma, cili padi, bawang merah, bawang putih dengan tomato hijau. And then kita biar dia steam. And then dekat sini pula tempe kita air fry dia lah. Once dia dah air fry, ketepikan dulu. Ni bahan-bahan steam pun dah lebih kurang dah siap dah. So sekarang kita akan blend bahan-bahan yang kita steam tadi tu. Tomato tu nak guna tomato merah, boleh aja, tak ada masalah. Tapi saya nak sambal saya tu betul-betul hijau. So I gunalah tomato yang warna hijau tu. And then kita masukkan dalam kuali bahan-bahan yang kita dah blend dengan sedikit air, just untuk supaya dia senang nak gel in dengan tempe dan petai nantilah. So masukkan garam and then masukkan petai, kacau-kacau dia. Okay, last baru masukkan kita punya petai dengan bunga kantan untuk just tambah kick sedikit, and tambah sedikit jus limau nipis, and then dah siap dah. So dia akan rasa masam, pedas, masin, semua ada. Makan dengan nasi memang bertambah-tambah, tapi jangan lupa suku-suku separuh. So suku je makan nasi tu, okay? Bye. Kau ingat tengok resepi sihat je kau boleh kurus. Yang penting betul-betul kau niat nak kurus. Saya cabang kau join me on the challenge selama 30 hari kita makan sihat. Macam mana nak masuk ni? Tak payah pening-pening apa semua. Senang je, percuma pun. Just klik link dekat comment section. Jumpa dekat sana. Berani tak?